Hana selesa duduk. Hana selesa. Jadi sesi ini adalah ruang selamat untuk awak berkongsi apa sahaja. Sesi ini akan berjalan dalam masa 45 minit. Okey, jadi apa yang membuatkan awak nak hadir sesi hari ini? Saya nak hadir sesi hari ini sebab saya nak orang untuk dengar permasalahan saya. Sebab saya rasa benda ni berlerik daripada satu hari kepada hari yang lain. Jadi saya memerlukan tempat untuk orang kata curhat. Jadi awak nak ada orang dengar masalah awak dan macam bagi ruang untuk awak ceritakan semua yang mengganggu fikiran awak. Betul. Takkan nak bantalan bagi solusi pun boleh. Sebab saya dah cuba buat macam-macam tapi masalah ni macam tak settle-settle. Makin berlerik daripada hari ke hari, ke event macam tu. Boleh saya tahu apa yang mengganggu fikiran awak? Macam ni, saya terlibat dengan satu program ni tapi saya tak rahsiakanlah nama, program, jawatan apa semua tu. Saya terlibat dengan satu program ni. Saya terpilih sebab saya interview dan saya dapat jawatan tu. So macam program ni ada 3 siri. Siri pertama, siri kedua, siri ketiga. Lepas tu saya dapat dalam satu unit ni yang membuatkan unit macam yang terlibat dengan kamera apa semua lah, yang video apa semua. And then bila saya tengok nama dalam tu, ada nama seorang ni. Okay, perempuan yang pertama ni saya akan letak nama apa nama Aminah. Aminah. Perempuan kedua ni saya akan letak sebagai Fatimah. Aminah dengan Fatimah. Jadi saya pun macam tengok Aminah ada kat sini. Saya tak pernah kerja dengan dia tapi saya pernah tengok dia punya akaun TikTok lalu dekat FYP saya. So bila saya tengok, dia selalu post dia terlibat dengan event. And cara dia post tu macam personal branding dia. Dia macam chick girl, faham tak? Macam it girl. So saya macam nak cubalah kerja dengan dia. Saya nak tahu macam mana cara dia bekerja. Tapi bila saya bekerja dengan dia, amatlah mengecewakan walaupun baru siri pertama. Macam tu. Sebab dia dilantik sebagai ketua untuk saya punya unit tu. Maksudnya saya bawahan je. Tapi satu dia macam menunjukkan red flag. Bagi saya benda tu red flag menunjukkan bahawasanya dia tu bukan orang yang incompetent. Kenapa? Sebab kita orang ada meeting pukul 8 dekat satu tempat ni. Dia pun chat saya nak ajak naik private sama-sama. Lepas tu saya pun cakap okay, kita gerak pukul 7.40 boleh. Sebab saya memang orang yang handle time dan saya memang jaga time management saya. Saya akan pergi on time semua. Lepas tu dia pun cakap macam ni, kita gerak lah pukul 8. Meeting tu start pukul 8 kan. Belum tentu start pukul 8 betul-betul. Dia cakap macam tu bagi saya macam red flag. Kau ketua, kau macam tunjuk kau it girl apa semua tapi tak nak pergi on time dengan alasan orang lain tak sampai lagi. Tapi nasib baiklah meeting tu last minute tukar online. Lepas tu masuk online tu macam ketua-ketua atasan MTMT ni brief apa yang kita orang kena buat. Satu, macam video-video which is kita orang kena cari inspo video. Yang kedua, yang berkait dengan surat menyurat. Lepas tu, lepas habis je daripada meeting tu, dia terus PM personal. Sedangkan dah ada group yang memang sekali dengan MT. Dia PM personal saya, dia kata, boleh tak kau buat boleh tak kau buat yang pasal surat tu, aku cari inspo video. Padahal MT dah cakap yang handle surat apa semua tu ketua, and anak bawahan ni hanya cari inspo video untuk rakam konten. Tapi dia pas kerja tu dekat saya, which is saya tak kisah apa sebenarnya, tapi dia tak bagi kredit kat saya. Faham tak? Kalau dia nak bagi kredit, dia akan cakap dalam grup besar yang memang MT dapat tengok. Tapi kenapa dia PM tepi saya? Macam tu. Lepas tu, saya tak sebodoh itulah untuk macam orang kata bagi bulat-bulat buat bulat kan. Jadi instead of buat surat yang betul-betul apa semua tu,
saya minta ada orang untuk isi kotak. Saya sediakan timetable macam okey dekat siapa nak hantar surat ni apa semua, macam diorang kena cari orang yang diorang nak hantar surat tu and isi maklumat macam kontak ke, email ke, apa semua kan, apa yang nak disampaikan ke. Saya bagi jadual tu dalam group yang ada MT, minta diorang semua isi and saya buat list. Saya cakap kalau ada inspo paste dekat sini. Tapi sampai ke hari pertama kita orang nak start shooting tu, saya seorang je yang send inspo video, ada 4. And jadual yang untuk hantar surat tu pun still kosong. Oh, jadi dia macam melepaskan tanggungjawab dia pada awak semua lah. Ya, dia macam orang kata incompetent lah, tak boleh harap macam tu. Saya pun tak faham kenapa dia pilih jadi ketua. Mungkin tak tahulah kenapa kan. Lepas tu kita orang nak start rakam. Kita orang sebenarnya 4 orang. Yang lagi seorang ni baik, macam okey je, nama dia saya namakan dia Z dah, Z. Si Z ni okey je. So macam nak start rakam konten yang pertama tu untuk promote siri yang pertama. Saya dengan Z dengan si Aminah ni. Dengan si Aminah. Dia si Z tu duduk KZ. Saya duduk KAS. Si Aminah ni duduk KUO. Kalau bagi pendapat saya, kalau nak pergi rakam yang orang kata adil untuk semua orang, pergilah rakam dekat KH. Sebab at least KUO pergi KH, KAS pergi KH and KZ pun dekat nak datang KH. Tapi dia sebagai ketua, dia tak tanya pun duduk mana, dia terus cakap macam ni. Nanti kita rakam di Dewan KUO, okey? Cakap macam tu. Lepas tu saya cakap si ni duduk KZ, boleh tak tukar pergi KH apa semua. Lepas tu dia cakap, tak ada, saya duduk KUO. Macam tu. Lepas tu saya pun PM Z tanya, kau okey ke? Kalau kau tak okey aku boleh je cakap kita pergi latihan biar sama rata kan, biar adil apa semua kan. Lepas tu Z cakap, tak apa weh, aku ada kawan duduk kat KUO, aku tumpang je lah duduk. Sebab dia memang baru balik daripada kelas sebelum kita orang nak start shooting tu, which is around pukul 5 sampai 6 macam tu. Lepas tu kita orang shooting. Saya dengan Z dah sampai dah dekat cafe KUO ni. Lepas tu tiba-tiba saya check lah, saya tanya Aminah kau kat mana? Lepas tu dia send di dalam kelas, dia cakap kejap tau, kelas tak habis lagi. Macam okey tak apalah kalau kelas tak habis lagi. Lepas tu lama sangat, setengah jam. Lepas tu saya pun bagi solution, saya cakap tak apalah, kita rakam konten yang berdua dulu. Kita orang rakam 5 konten. Saya cakap kita buat konten yang 2 orang dulu, at least 2. Yang 3 tu kita tunggu Aminah sampai. Tahu tak? So kita orang rakam dulu daripada, sebab kebetulan masa tu Dewan KUO tengah guna. So kita orang pergi dekat depan Masjid Al-Mujidin untuk rakam. Tapi guess what? Daripada pukul 5 sampai nak dekat pukul 7, si Aminah tu tak datang-datang. Dia tak datang and dia tak bagi tahu kenapa dia tak datang, and dia tak cakap dia tak nak datang. Dia dah membuatkan saya dengan si tunggu untuk satu masa yang lama. And last video konten tu semua kita orang berdua je rakam. At least kalau dia betul ketua yang baik, dia akan cakap dia tak jadi rakam supaya tukar tempat daripada Dewan KUO pergi KH ke dekat-dekat dengan KZ ke, supaya tak jauh sangat untuk kita orang. Oh, jadi dia yang cadangkan tempat, masa semua, tapi dia yang tak datang. Ya. Tapi dia ketua juga. Dia ketua. Konten apa semua dia tak cari, kita orang cari sendiri. Edit pun kalau nak adil, patutnya dia bagi dekat Fatimah, lagi seorang nama Fatimah kan. Fatimah lah edit dia sebab Fatimah pun tak join. Tapi tak, kita orang juga yang edit. Specifically saya. Macam tu. Lepas tu lepas tu kita orang ada lagi satu meeting. Tapi meeting tu macam mana Aminah ni, dia pura-pura macam dia tahu benda. Tapi sebelum nak bagi update, dia pasal macam ni, lebih kurang apa input, apa gerak kerja kita, apa dia akan catat. Supaya bila dia bagi info tu, orang nampak macam wow, she knows something, she knows a lot macam tu. Padahal tak, dia tak tahu apa-apa. Sebab bila kita orang tanya, dia blur-blur nak bagi jawapan, and dia macam aku tak tahu semua. Lepas tu dia jadi meleret sebab masa kita orang nak start event yang pertama tu, si Z tak boleh datang sebab dia pergi event lain, which is event tu kena bermalam kat tempat lain. So tinggal saya, Fatimah dengan Aminah je. Lepas tu kebetulan ada satu unit lain, which is unit media, orang tak cukup tangan.
dia tak cukup tangan untuk tolong update dekat live, bukan update live, update IG story which is sedang berlangsung apa semua tu. Kita orang ni macam kena handle promosi. Maksudnya tak banyak bekerja, paling-paling interview je. Faham tak? Interview, promote. Sebab promote tu dah settle. Interview orang yang datang event tu je lah. Lepas tu lepas tu media tak cukup tangan kan, apa semua. Lepas tu MT pun cakap macam ni, promosi boleh tak nak minta tolong promosi untuk tolong media sikit, tak banyak pun, tolong update IG story je, cakap yang event kita ni sedang berlangsung, send live update dekat IG story. Lepas tu MT tu tengok saya sebab memang dia kenal saya kan. Saya cakap lah, boleh je, sebab bagi saya benda tu bukan masalah. Sebab kita bergerak sebagai satu tim. Kenapa macam kita kena, orang kata, kerek dengan tim kita yang lain? Tolong je lah kan kalau orang tu memerlukan bantuan. Lagipun dalam tu banyak yang macam baru, banyak ahli baru. So diorang macam tak terbiasa dengan event yang macam ni lah. Lepas tu lepas settle meeting tu, kita orang macam proceed untuk nak buat rehearsal. Lepas tu tiba-tiba si Fatimah ni, dia tarik saya ke tepi, tarik saya kasar gila. Dia tarik saya dia pun tarik Aminah tu juga. Dia pun marah saya, Hana, kenapa kau baik sangat? Kenapa kau cakap kita boleh buat benda tu? Kita banyak kerja tau. Kau kenapa? Dia cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, saya pun terfikir, banyak kerja, rasanya editing apa semua tu aku yang buat. Apa maksud kau banyak kerja? Dia pun macam start downgrade saya. Dia cakap macam ni, dia kata, kau ni boleh tak jangan baik sangat sampai kena pejak? Kau sedar tak diorang ni tengah pejak kau sekarang sebab kau ni terlalu baik? Kau tengok aku dengan Aminah, ada ke diorang tanya kita orang apa-apa? Tak, sebab kita orang tegas, sebab kita orang film. Kau ni kena pejak sebab kau baik sangat. Dan macam tu. Lepas tu saya pun explain lah, saya cakap dia tak cukup tangan. Kerja kita bukan dia banyak pun. Kita up je lah IG, live update IG tu. Lepas tu sorry. Lepas tu kerja kita pun rakam interview tu pun selepas event. Maksud saya macam masa event tu tak dapat apa-apa, tolonglah 1-2 video je. Lepas tu bukannya kena edit, letak frame, letak template je, macam tu. Lepas tu dia marah-marah. Lepas tu dia macam dia tak kenal saya. So macam dia tengok muka saya, dia macam fikir saya ni orang yang macam serenga. Faham tak? Yang macam tak tahu apa-apa, tak ada kabel, first time join event apa semua. Just because saya tak reti make up, saya tak reti macam style apa semua. Style saya macam biasa-biasa, saya tutup lampu, tak ada apa sangat tapi tutup dada. So dia klasifikasikan saya ni sebagai orang yang selenga, yang macam noob, and akan membiarkan orang tindas saya macam tu lah. Dia pun cakap macam ni, aku dah join banyak event, event. Kau ni baru kan, kau jangan macam ni, kau kena tegas macam aku. Lepas tu dia cakap macam ni, saya rasa macam benda tu tak kena pun cakap dekat saya. Tapi for some reason dia macam nak cakap. Dia kata saya tak join event-event yang kecil-kecil ni, saya join event-event yang besar je. Sebab apa? Sebab aku hebat, aku tak nak terlibat dengan event-event kecil. Sebab tu muka aku dekat event-event besar je, orang-orang besar kenal aku. Dia kata gitu. Lepas tu dia pun tanya Aminah tu pun setuju. Aminah kata, kerja kita dah banyak, kenapa kau pergi offer diri nak pergi buat yang unit media punya? Kerja kita je lah. Macam tu. Kita promosi, kita promote je lah. Kenapa kita nak kena rakam media pula? Tu bukan kerja kita. Lepas tu media nak buat apa? Goyang tangan. Masa tu saya macam, Astagfirullahaladzim, tak adalah kan diorang goyang tangan. Diorang kena buat gambar, diorang kena rakam video, edit montage, edit itu, edit ini. Apa maksud kau kita ambil kerja diorang? Macam tu. Lepas tu diorang ukut saya. Diorang cakap, esok kau jangan pandai-pandai nak rakam, kau jangan pandai-pandai nak buat kerja media tau. Kau duduk je diam-diam. Macam tu. Saya macam terkejut sebab diorang reply macam tu. Lepas tu saya ni memang orang yang macam self-reflect sikit. So balik tu saya terfikir, kenapa ada orang macam ni? Lepas tu saya up status random je, macam tak ada mention siapa-siapa, macam status tu umum. Saya up macam, saya cakap je lah, saya saya ni kebanyakan diam, tapi dengan diam tu actually saya observe behaviour. Saya observe behaviour, saya nampak macam-macam jenis orang. Saya cakap je macam tu. Tapi si Aminah ni terasa
So dia reply status saya panjang-panjang. Dia cakap, kalau kau terasa dengan apa yang Fatimah cakap, kau janganlah terfikir sangat sebab Fatimah tu risau je, kita banyak kerja apa semua. Tapi cara dia cakap tu macam mana nak cakap, macam sekadar nak defend diri dia. Dia bukan cuba nak neutralkan keadaan tu. Dia macam cakap macam tu je, lagipun aku tak nampak apa masalah dekat apa yang ni. So I think ni patut dia end dengan aku doakan event kita siap berjalan lancar, macam tu. Lepas tu saya bercakap lah, oh tak, aku ni pasal reflect macam ni. Aku cakap je lah, aku memang suka reflect. Aku send macam random words dekat status apa semua. Lepas tu aku cakap lah, depannya kalau ada masalah pun, masalah dengan ikut saya ni lah, macam tu. Lepas tu dia tak reply. Lepas tu sikit dah sampai hari event yang pertama tu. Hari event yang pertama tu apa tu, kita orang sampai. Lepas tu dia orang memang keep an eye on me. Dia orang nampak je saya macam dekat lain, dia orang nampak je saya macam angkat phone. Dia akan tengok macam ni, tengok macam, faham tak, daripada jauh. Tengok and bisik-bisik macam, dia buat apa tu, dia dah start akal kerja ke? Sebab memang nampak kat muka dia orang tu macam peace off, faham tak? Lepas tu bila saya pergi, padahal saya bukan buat apa pun, saya memang rakam untuk up kat status je, saya tak buat konten ke apa ke. Lepas tu saya pun pergi kat dia orang. Saya pergi kat dia orang pun tarik saya. Dia cakap, Hana, kau dah rakam apa-apa ke untuk media? Lepas tu cakap lah, tak ada lagi, kenapa? Dia cakap, jangan kalau pernah nak rakam ni. Aku cakap ni, aku rakam, siap kau, jangan rakam aku. Biar je media buat kerja diorang sendiri. Macam tu. Tapi apa yang saya tak faham, kalau diorang tak nak buat kerja media, kenapa diorang tak bagi tahu MT sendiri diorang tak nak buat? Kau tahu maksud saya? Kalau kau tak nak buat, kau bagi tahu. And kenapa benda tu, kalau kau tak nak buat, kenapa berkait dengan aku sebab aku yang volunteer nak buat? Janganlah halang orang. And kenapa, kalau betul lah kau berani sangat, kenapa tak bagi tahu straight forward dekat MT yang korang tak boleh sebab korang busy? Kenapa cakap belakang? Faham tak maksud saya? Lepas tu, dia memang pegang saya, tak bagi saya bergerak ke mana-mana. Dia suruh saya duduk kat situ. Lepas tu, kebetulan ada seorang yang terlibat dengan bagi talk tu, dia kenal saya. Dia pun cakap, boleh tak tolong rakam bila aku berucap nanti? So saya pun cakap kat dia orang, aku ni nak tolong rakam dia berucap. Lepas tu dah macam, oh pergilah apa semua kan. Saya pun pergi, saya duduk dekat lain, jauh daripada dia orang. Tapi bila saya tengok dekat IG event tu, tak ada update apa-apa dekat live IG. Sebab kebetulan orang yang pegang account tu ketua sahaja. Faham tak? So macam masalah lah untuk kita orang yang bukan ketua ni untuk update benda. Ketua untuk media, dia guna phone dia untuk buat live. So sebab tu dia tak boleh nak update live, update dekat IG story. Lepas tu ketua yang lain semua busy. So memang nak tak nak memang ada yang ketua kita orang je lah, si Aminah tu. Saya pun macam, mana boleh kan kalau kita tak update terus kan benda tu. So saya pun rakam, saya pun simpan dengan lagi seorang kawan saya yang dalam media. Dia pun macam pelik, dia macam tanya dia, kenapa Aminah dengan Fatimah ni perangai macam ni? Sebab benda tu simple je apa semua kan. Lepas tu dia pun cakap kat saya, tolong je rakam macam tu. Saya pun rakam 3 video je update dengan berucap, orang masuk macam tu. Saya pun edit template apa semua. Tapi saya pun macam terfikir, macam mana saya nak beritahu Aminah? Sebab saya tahu Aminah tu akan marah. Aminah dengan Fatimah akan marah dan akan bash saya kenapa saya buat benda tu. Lepas tu, bila saya tengok diorang, kebetulan diorang macam tengah tunjuk saya macam tengah mengumpat kot. Bagi saya benda tu macam mengumpat. So saya pun pergi je dekat diorang. Tapi bila saya pergi kat diorang macam gelabah. Si Aminah tu macam gelabah. Dia macam, Hana ada settle ke rakam orang tu berucap macam tu? Tapi dia lupa tutup phone dia. And saya nampak dia tengah tunjuk chat saya dengan dia dekat Fatimah. Yang dia reply pasal status saya dengan dia, reply status saya tu kan. Dia macam tunjuk dekat Fatimah. Saya macam dalam hati je lah, kenapa kau nak tunjuk chat tu dekat Fatimah? Faham tak? Dia macam bagi saya tengah cuba mengapi-apikan saya dengan Fatimah. Macam dia nak cakap bahawasanya saya ni memang cakap pasal Fatimah, tapi saya macam tak mengaku. Faham tak? Macam tu. Lepas tu saya pun susah nak baik-baik. Saya cakap kat dia, ketua media tak boleh nak guna phone. Jadi dia orang minta tolong untuk
untuk update kat IG. Tak banyak pun update kat IG. Video semua dah settle. Cakap macam tu. Lepas tu dia macam, oh ya ke? Bagi je lah. Sebab je lah kan dia tak perlu bangun, tak perlu rakam apa semua. Saya pun bagi video. So dia pun dah up apa semua. Lepas tu proceed, kita orang pun sama rakam interview tu. Dan interview tu tak ada masalah lah so far. Which is cuma saya macam rasa annoyed sikit sebab perlu ke dekat setiap video interview dia macam, saya Aminah, saya ketua unit promosi. Bagi saya video interview tak perlu macam tu. Okay, tapi lantak lah dia punya part kan. Lepas tu macam postmortem kan minta update daripada ketua. Dia pergi cakap macam ni, sebenarnya tu bagi saya buatkan dia dengan Fatimah ni nampak sangat hipokrit. Dia cakap macam ni, kami daripada unit promosi, kami dah rakam interview dengan orang-orang. Selain itu, kami juga telah tolong cover media. Kami upload IG dan kami rakam, kami ni. Dia cakap kami dah tolong rakam dan cover pihak media. So, Mina jangan risau, I got your back. Dia cakap macam tu. Bagi saya macam hipokrit sebab kat belakang kau cakap kau tak nak buat. Kau marah dekat media kenapa dia orang tak cukup tangan. Kau marah aku, kau tahan aku yang tak bagi aku buat kerja. Tapi bila kerja tu kena puji, diorang ambil kredit tu and diorang tak cakap aku seorang je yang buat. Kalau aku akan cakap kita orang dah rakam, kita orang dah tolong kamu media, terima kasihlah dekat Hana sebab dia yang banyak ini. Kalau saya memang jenis yang macam tu. Tapi dia tak, dia cakap kita orang semua. Padahal dia dengan Fatimah tu duduk kes panjang, duk rakam nak buat JJ, duk ambil gambar selfie, nak upload apa semua dekat status ke apa. Saya je yang bergerak sana sini. Tapi last yang claim tu dia orang, lagi-lagi dia yang ketua. So bila orang pandang dia, orang macam Aminah ni ketua yang bagus macam tu. Lepas tu MT macam puji dah cakap, promosi ni bagus, banyak konten, kita hari ada konten baru. Padahal tak ada satu tu pun Aminah buat. Semua tu idea dan gerakan saya, semua tu susunan saya. Tapi dia yang dapat kredit sebab dia ketua, and dia tak pernah bagi kredit dekat orang lain. Lepas tu kita orang nak ambil gambar. So macam unit-unit lain datanglah dekat dia sebab Aminah ni macam cantik lah macam tu. Datanglah dekat dia cakap, kau mesti busy kan, kau pula banyak join event. Lepas tu dia pergi cakap macam ni, Cik Weh, banyak video promosi aku nak kena edit ni, aku pun kena handle surat penyurat ni. Lepas tu benda tu buat ke saya macam, kenapa kau bagi tahu orang benda tak betul? Sedangkan dia tak ada edit satu pun video. Jadi dia macam ada dua muka dah kat sini kan. Bagi saya dia macam dua muka. Benda ni buat saya sangatlah stres. Sebab depan orang dia lain, belakang orang dia lain. Bila benda tu dapat kredit dia claim. Ya Allah, stres ni saya sebagai pekerja dengan dia, dengan dua orang ni. Boleh nampak yang awak ni stres bekerja tapi awak macam tetap bersabar. Tapi hari ni awak dapat macam luahkan. Ya, dia macam sebab kita orang kan kena bekerja sampai 3 event. Kalau saya start gaduh dekat event pertama, tak best lah dekat event kedua dengan ketiga. Bukan saya tak cuba slow talk, saya cuba, saya cakap tak salah nak tolong macam ni. Tapi diorang macam keras kepala, diorang macam tipikal macam aku je betul. Macam tu. So, sebenarnya saya dah bagi solusi. Saya dah bagi solusi dekat MT. Saya decide untuk bagi tahu MT pasal masalah diorang berdua ni. Lepas tu saya dah cakap dekat MT, janganlah bagi tahu diorang, janganlah confront diorang sebab saya tak nak macam gaduh. So saya suruh MT tu macam setiap kali meeting emphasize kan teamwork apa semua kan. Lepas tu MT tu macam terkejut lah bila dia dengar perangai Aminah dengan Fatimah ni sebab dia percaya Aminah dengan Fatimah ni. Lepas tu MT tu suruh saya update gerakan kerja apa semua. So saya buatlah benda tu dalam group. Tapi si Aminah ni dia macam dapat say something sebab Aminah tu dia buat group lain, group promosi lain yang tak ada MT. So macam dia bagi kerja, dia tulis semua dekat situ. Tapi dekat group yang ada MT ni, dia tunjuk macam dia pro. Kita orang nak rakam konten lagi satu yang untuk event yang kedua pula. Lepas tu saya pun cakap macam ni sebab saya tak boleh join shooting tu. Saya pun cakap aku tak boleh join tau sebab aku ada, saya tak nak lah masa tu saya ada event lain, saya jadi pengacara majlis. Cakap je lah, aku tak boleh join sebab aku jadi pengacara majlis macam ni. Saya cakap tu dalam promosi yang ada MT. Lepas tu dia prepare macam ni, walaupun Hana tiada,
penggambaran shooting video tu tak akan berjalan seperti biasa. Bagi saya macam tak perlu buat cakap macam tu. Boleh je cakap, so okay Hana nanti nanti korang kalau konten lain benda boleh cakap dari dulu. Kenapa kau nak cakap macam tu? Bagi saya macam tak ada pula aku nak cakap yang kau tak hadir hari tu dalam group MT. Aku mesti jaga eye kau macam tu. Lepas tu saya biar je lah diorang rakam kan. Masa ni saya dengan Fatimah tak boleh datang dekat syuting. So ada dia dengan Z sahaja. Lepas tu dia rakam konten tu dengan Z. Lepas tu saya ni rapat dengan Z. Saya fikir Z tu suka Aminah. Tapi bila kita orang macam randomly curhat, macam sharing apa yang tengah berlaku dekat hati, Z cakap Aminah tu dia ada dalam satu persatuan yang sama dengan dia. Dengan si Z tu, Aminah tu kata Z tu tak pernah tolong apa-apa dalam persatuan tu. Kebanyakan kerja Z je yang buat. And Aminah tu dia nanti claim sahaja. Aminah tu dia akan turun padam kalau ada lelaki yang dia minat. Dalam satu persatuan tu ada satu lelaki yang dia memang minat. Kalau lelaki tu turun baru dia offer. And setakat ni satu video je si Aminah tu edit and rakam sepanjang 2 semester dia dalam persatuan tu. Lepas tu kalau macam orang yang dalam persatuan tu suruh dia buat kerja, dia macam bela-bela. Dia tanya soalan yang meleret, dia lambat reply yang membuatkan persatuan tu macam fed up dengan dia. And lalas memang suruh si yang buat sebab si macam kerja dia laju. Macam tu. Lepas tu Zee pun cerita kat saya. Zee kata dia stres rakam konten tu dengan Aminah sebab Aminah tu nak angle muka dia je yang lawa, lighting dia je yang lawa. Lepas tu dia punya skrip semua pendek-pendek, panjang-panjang, susah-susah, semua dia bagi Zee. Macam tu. Lepas tu dia nak dia yang paling banyak muncul dekat dekat kamera. Dekat kamera. Lepas tu dekat semua video dia nak mention saya Aminah, saya ketua unit. Bagi kita orang dekat promosi tak payah kot mention ketua unit. Dia melirik sebab orang akan nak tengok konten, orang tak nak tengok kat SP panjang-panjang macam tu. Lepas tu nak jadikan isu video yang untuk second event tak di-post sebab orang yang edit tu Fatimah. First time Fatimah edit tu pun sebab saya cakap saya terlalu busy. So memang hari tu saya daripada 8 pagi sampai pukul 1 pagi busy. Lepas tu rupa-rupanya poster yang kita orang guna tu outdated. Patutnya ada poster baru. Tapi MT tu dah cakap dah ada tarikh baru. Tarikh pencarian tu tutup bila. Tapi si Fatimah dengan Aminah ni tak baca group. Lepas tu lalas dah tutup. Tarikh untuk daftar event tu dah tutup. Lepas tu saya bercakap, kenapa korang tak post video tu? Saya tanya. Lepas tu dia cakap, aku baru perasan diorang chat kata tarikh dah berubah, tarikh dah extend. Alamak, tapi tarikh apply tu dah tutup. Lepas tu tiba-tiba diorang salahkan MT. Diorang macam cakap, diorang lah, kenapa diorang beritahu lambat? Media ni dapat bertindak, lain kali bagi je diorang dekat kita. Saya punya media tu, aku tak salah. Diorang cakap macam tu. Padahal saya tengok MT sebagai contoh, tarikh dia tutup 25, event tu 28. Tahu tak MT tu send bila tarikh tutup 25, MT tu send 21 hari bulan. Sempat je nak post lagi, orang still boleh daftar. Tapi dia cakap MT tu yang lambat buat kerja menyebabkan video tu tak boleh di-post, updated. Jadi dia macam lepas tangan lah yang itu tu kesalahan dia. Kan tadi awak cakap tu bukan salah dia kan. Tu kesalahan saya macam tu. Ya. Si Fatimah ni macam macam ni, si Aminah ni macam sebenarnya video kita dah letak banyak effort dekat situ tapi tak di-post. Ada si Fatimah dia cakap lah, tak apa weh, bukan salah kita, salah dia orang. Bagi saya macam defensif je kau, mak kau serabut tau. Macam serabut, kenapa kau tak pernah mengaku benda tu salah kau? Mengaku je lah, tak salah pun. Tapi diorang ni macam terpaling cakap, diorang ni outspoken. Tapi bila benda macam ni jadi, diorang tak berani nak cakap dekat MT. Dan diorang lain akan suruh saya ataupun si juga yang cakap. Sebab diorang memang clueless. Kalau dia soal, diorang takkan tahu nak jawab apa. So kalau benda-benda yang berkait macam update apa semua, saya dengan Z yang akan bagi. Contohnya macam, sorry video tu kita orang terlepas pandang. Saya cakap, bukan diorang. Sebab diorang suruh saya. Macam tu. Jadi ini yang membuatkan awak mengganggu fikiran awak sampai awak berjumpa dengan saya hari ni. Ya, sebab dia boleh sampai ke event kedua. Saya fikir saya dapat macam handle lah benda ni. Lepas dah bagi tahu MT. Rupanya tak jalan juga. Macam mana? Sebab benda tu jadi makin orang kata makin menyerabutkan. Lepas daripada kita orang attend event yang kedua, which is baru semalam. Kisah ni panjang. So macam
event tu daripada pagi pukul 8 sampai pukul 5. Lepas tu promosi kita orang kena rakam surrounding event je. And macam biasa kena tolong media, sebab kebetulan media tak cukup orang. Sebab hari Jumaat kan macam banyak orang pergi kerja, banyak orang pergi kelas. Dan orang yang pergi kelas tu kebanyakan ada test. Kalau saya pun tak nak skip kan, ada test kan. So yang media seorang je. Ketua media pun tak ada. Lepas tu ketua media tanya, boleh tak tolong rakam, I tolong live IG, nanti korang bahagilah siapa yang ambil gambar, siapa yang rakam video apa semua kan. Lepas tu saya pun cakap boleh je. Lagipun masa si Fatimah tu datang meeting, saya tak ada datang meeting sebelum event tu sebab saya ada kelas malam. Diorang dah cakap awal-awal dekat Fatimah untuk tolong cover media. Tapi saya pun fikir diorang okey je lah kan. So saya beritahu dah, nanti kita bahagi siapa jadi video, siapa jadi fotografer apa semua kan. Lepas tu diorang pun macam nak rakam video, lepas tu kita orang bahagi lah kan apa semua kan. So tiba-tiba diorang macam nak cakap, diorang tak buat kerja tu. Saat di sebalik tu, saya seorang je yang bangun and pusing sana sini. Kita orang macam ada slot 1, slot 2. Sebelum slot 2 kita ada rehat. Lepas tu saya seorang je duduk bangun, duduk rakam, duduk edit dan juga hantar. Basically ketua saya tu dia sekadar upload dekat IG sahaja. Lepas tu bila saya tanya, korang ada rakaman ke tak? Dia cakap macam ni, aku tak boleh lah, aku penat, aku baru balik camp, aku tak tidur lagi, aku tidur 2 jam je. Lepas tu nak je saya cakap, aku dah dari bulan lepas tak rehat. Sampai suara pun tak ada. Jadi awak macam betul-betul rasa macam event macam tak ada siapa yang betul-betul yang membantu awak. Tak ada kecuali Z. Tapi Z tak datang hari tu sebab dia jadi AJK untuk satu fakulti. Jadi macam tak boleh datang. Hari tu orang cakap bertinggal. So lagi sekali saya macam seorang-seorang dekat situ. So tapi saya fikir dia nak okey dia kan apa semua kan. Sorry media seorang je, tapi dia macam question ni. Dia cakap, kenapa media macam tu? Datang je lah, kenapa tak boleh pergi? Kenapa buat kerja half-ass? Orang kata macam tu. Saya explain lah, cakap dia ada kelas, dia ada test. Lepas tu dia kata, kan benda ni ada pembeli banyak guna. Mana dah kenapa? Dia dah tak nak jadi unit media tu. Datang je lah. Kenapa aku tengok media banyak ni main? Tiba-tiba dia orang marah. Bagi saya bila tak boleh elak kontrak. Lepas tu masa rehat ni lah dia orang macam cakap benda yang menyakitkan hati saya. Dekat si Fatimah ni cakap macam ni. Dia cakap, so basically dia orang tengah cakap pasal benda yang melibatkan jawatan. Jawatan macam tu. Lepas tu dia cakap lah, si Aminah ni sesuai untuk pergi interview, untuk bertanding untuk satu jawatan ni. Sebab Aminah ni tegas, Aminah ni pandai buat kerja, Aminah ni ketua yang baik. Tapi kan kau Hana, kau tak sesuai kau tahu. Sebab kau tak ada kualiti leader. Leader kena tegas, kena form macam kita orang. Tengok, ada ke unit media datang minta tolong dekat kita orang? Tak ada kan? Sebab kita orang tegas, kita orang buat kerja kita orang je. Tapi kau sangat baik sampai orang pijak kau. Kau sebab tu kau tak boleh bertanding. Kau tak payahlah masuk event besar ni. Kau tak sesuai. Dia cakap macam tu kat saya. Lepas tu apa tu? Saya tak cakap pun masalahnya saya nak bertanding ke saya nak apa. Tapi dia macam nampak saya nak bertanding just because kebanyakan MT bagi tahu saya nak bertanding lah nanti untuk jawatan ni. Tapi saya tak cakap pun saya nak ke tidak. Lepas tu sepanjang rehat 1 jam tu, diorang duk bash saya kau 1 jam non-stop. Diorang duk cakap diorang banyak join event. So diorang tahu macam mana event bergerak. Padahal sepanjang saya tengok diorang join event, diorang ambil gambar and upload je. Konon dia buat kerja, tapi kerja diorang tak jalan. Lepas tu yang kedua tu Fatimah tu cakap macam, Hana, kalau kau tak ada rumput, kalau kau tak ada kabel, tak payahlah masuk persatuan ke unit ke majlis ke apa-apa. Sebab orang takkan pandang kau. Kalau kau tak ada rumput, kau tak ada kabel, kau tak ada jadi siapa-siapa. Jadi kau tak payahlah bertanding. Kau biar je si Aminah tu bertanding untuk jawatan tu. Kau tak payah. Dia kan nak cakap aku. Dia cakap macam tu. Bagi saya benda tu macam, kau nak cakap aku tak ada rumput ke sekarang ni? Kau nak cakap aku tak ada kabel? Jadi mereka ni mengata dan membandingkan awak dalam masa yang sama. Ya.
Diorang macam fikir macam diorang macam tak bagi advice lah kononnya. Tapi saya tak sebodoh itu. Saya macam faham je diorang cakap benda tu kat saya kan apa semua. Lepas tu saya cakap lah, aku tak tahu pun nak bertanya ke tidak. Lepas tu saya pun cakap je, saya cakap tak, lepas tu aku ada je join event macam ni tapi diorang tak percaya. Sebab aku macam bela-bela. Sebab saya macam memang orang yang lebih good lagi akan pergi dekat orang buat joke apa semua. Bagi diorang itu membuatkan saya nampak bodoh. Macam tu. Lepas tu lepas tu fast forward si Amin si Fatimah ni cakap lah macam ni, kau tak sesuai, aku rasa kau sesuai dekat persatuan yang macam kecil-kecil je, yang tak besar macam ni. Cakap macam tu. Lepas tu dia pun cakap dekat Aminah, nanti kau apply lah satu persatuan ni, dia terlibat dengan joint event antarabangsa. Kau kan native speaking sebab Aminah tu course person. Dia cakap lah, kau kan native speaking, kau pergi je dekat sini. Lepas tu si Aminah tu macam, ya kan, ramai cakap selain aku bagus. Itulah aku dapat banyak offer untuk join persatuan. Aku pun tak tahu nak pilih mana. Dia cakap macam tu, macam bagi saya riak benda tu. Saya tak nampak lagi sebab apa orang apply, orang minta dia join. Sebab bagi saya kerja dia tak mendatangkan impak apa-apa. And dia tak nanti je pun jadi dia sebenarnya. Lepas tu si Fatimah tu cakap macam tu, macam ni, kau native speaking weh, tapi kalau ada setengah orang, dia tengok saya. Bila dia cakap setengah orang tu, dia tengok daripada Aminah, dia pun pandang saya. Ada setengah orang, nampaklah yang dia tak boleh speaking, dia tak reti cakap bahasa English. Dia cakap macam tu kat saya. Bagi saya macam, kita baru jumpa, kenapa kau judge aku? Sebab macam ni nak cakap, sebab sebelum saya sambung degree ni, saya sebenarnya diploma bahasa Inggeris. Diorang tak tahu saya diploma bahasa Inggeris. Jadi kat situ terbukti lah diorang judge orang tanpa fully mengenali orang tu. Macam tu. Lepas tu tak habis-habis duk cakap orang tak kenal saya tak ada capable lah semua. Lepas tu diorang duk list lah event diorang masuk, diorang cakap diorang tak minat join event kecil-kecil, diorang suka join event yang besar-besar je apa semua. Lepas tu bagi saya benda tu macam tak perlu, dan benda tu sangatlah drain emosi saya dan semangat saya. Sebab dia membuatkan saya terfikir lagi sekali, aku ni layak tidak bertanding sebenarnya. Lepas tu sekejap tu ingat, lepas tu skip sampai dah dekat pos mata. Kan MT tu dah tahu ketua tu problematic. So MT tu minta saya untuk bagi update. Bila saya bagi update, orang macam terkejut, kenapa MT tunjuk saya dan bukan ketua tu. Even ketua tu pun terkejut. Dan last ketua tu sebenarnya duduk lain, dia duduk dekat MT lain yang dia kenal. Dan last dia baru dah terduduk kat kita orang, dekat saya dengan Fatimah, dekat Fatimah kan dia. So dia bagi update. Lepas tu si Aminah dengan Fatimah tu pun macam cakap lah, dia tanya pasal surat lah, sebab pasal surat tu tak settle lagi. Lepas tu tiba-tiba di sebalik tabir macam diorang tak tunjuk pun dekat MT tu yang diorang tengah marahkan. Tapi si Aminah tu macam ni, kau stress lah, kenapa diorang asyik pijak promosi? Kenapa diorang asyik bagi kerja dekat kita? Tak boleh lah macam ni. Macam tu. Lepas tu si Aminah, si Fatimah tu tepuk. Tak apa Aminah, siapa tahu sebab ni lah. Tiba-tiba dia tengok saya, sebab ni lah saya suka Aminah jadi ketua, Aminah tegas, bukan macam kau kena tindas. Macam tu. Lepas tu tiba-tiba diorang cakap, yang video tu bagi media lah, kita kan dah tolong cover. Dia asyik mention kita dah tolong cover, sedangkan saya seorang je yang rakam. Video yang diorang suruh media edit tu, kerja kita orang bikin promote event tu. Faham tak? Tapi diorang tiba-tiba nak suruh media edit. Macam tak kena kot, tapi balik tu dah saya edit dan cakap kan. Lepas tu, dia tanya pasal surat. Ana, tadi kau pasal surat, aku tak boleh lah, aku tengah marah sekarang, aku tengah marah. Kenapa masalah perempuan ni? Tapi saya tanya lah pasal surat tu, so dah dapat update macam kan. Lepas tu lepas tu Fatimah pun cakap macam ni kat saya, Hana, bila aku tengok kau kan, aku rasa kau ni orang yang memang kerja sebab nak jawatan tinggi je. Kau suka buat kerja-kerja jawatan tinggi je, kau tak suka kerja bawahan kan. Saya macam pelik lah, kenapa cakap macam tu? Tak adalah sebab kerja kita Aminah, tapi yang paling bersemangat dalam ni kau. Nampaklah kau memang tak berminat jadi orang bawahan. Dia cakap macam tu kat saya. Lepas tu dia cakap macam ni, kalau kau bertanding, aku tahu je muka-muka orang yang bertanding sebab nak nama, nak famous, ataupun orang yang bertanding sebab ikhlas. Tapi sebenarnya kau tak payah bertanding lah. Kau takkan layak. Dia cakap macam tu kat saya. Dan kita orang dalam balik sekali ke college, dia pun non-stop cakap, saya ni tertindas, saya ni tak ada rupa, saya tak ada kabel apa semua. Lepas tu kebetulan MD
Dan salah seorang MT pun cakap macam ni. Sebab saya sebenarnya, saya bukan nak brag ke apa, tapi saya ni masuk dalam satu persatuan ni di bawah satu syarikat dekat OC. So kiranya macam susah dah nak masuk persatuan ni. Dan saya pun ada macam kenal beberapa staff yang memang hebat dalam bidang yang berkaitan dengan event ni. Lepas tu MT tu cakap macam ni, Hana nanti boleh tak tanya encik ataupun puan ni pasal boleh tak kalau kita nak minta kamera ke macam ni apa semua kan. Lepas tu diorang pun cerita terkejut. Lepas tu ada seorang encik Kim dia cakap, Hana, kau diploma English kan? Maksudnya kau tak terlibat datang dengan festival Kongko apa semua kan? Lepas tu dah lagi sekali diorang terkejut. Masa balik tu Fatimah pun tanya saya, macam mana MT tu tahu kau ni ada hubungan dengan staff ni? Macam mana diorang tahu kau ni persatuan ni? Sejak bila kau rapat dengan staff ni? Macam tu diorang macam terkejut. Saya pun cakap saya cakap, oh, aku sebenarnya diploma kat sini. Daripada diploma lagi memang diorang selalu bawa aku join event mana-mana. Dan diorang selalu berani makan, diorang bawa join event, dan diorang macam basically diorang suka kerja dengan aku macam tu lah. Lepas tu yang pasal MT tu tahu sebab aku dah rapat dengan MT tu yang daripada sidang lepas lagi. Maksudnya dah kenal lama. Jadi diorang tahu macam mana aku kerja, diorang tahu dengan siapa aku ada connection, diorang tahu macam-macam. Macam tu aku cakap, so aku diploma English macam tu. Dekat sini alhamdulillah lah grade 3.9 sajalah cakap macam tu sebab dia fikir aku bodoh kan. Terus terkejut. Dia macam amazed sebab tak semua orang dapat bekerja dengan staff-staff yang dalam company tu. Sebab orang memang top hal yang benda ni lah. Lepas tu dia macam amazed tapi at the same time orang macam tak nak mengaku benda tu. So non-stop orang cakap, sebab kau kenal staff tu lah, diorang tindas kau. Bukan kerja kau tau untuk pergi dekat staff tu untuk minta nak contribute ke charity. Itu kerja diorang, bukan kau. Kenapa kau macam boleh kena cakap apa ni? Lepas tu si Aminah pun cakap macam ni, aku nak bertanding tau sidang depan, jadi aku harap tak ramai lepas tu aku harap dia tengok saya, aku harap tak ramai yang akan bertanding sebab aku nak menang. Aku nak jawatan tu. Dia macam bagi amaran dekat saya yang macam kalau saya masuk bertanding juga, benda tu takkan mudah untuk saya. Faham tak? Jadi macam non-stop lah orang cakap macam-macam kat saya. Tapi balik pun orang, masa balik tu diorang nak cakap diorang penat event hari ni memenatkan. Padahal sebanyak event diorang duduk je, rakam, edit video, hantar video, buat caption semua hari. Jadi diorang ni merendahkan awak untuk macam tak bagi awak bertanding macam tu lah. Tapi awak boleh macam meningkatkan keyakinan diri awak dengan bertanding. Awak boleh macam buktikan dekat mereka yang awak boleh. Jadi itu antara yang penyelesaian yang saya boleh bagilah. Itulah sebab saya tak berniat nak bertanding. Tapi lepas orang kata tengok diorang ni, saya menjadikan diorang ni sebagai toxic motivation untuk awak bertanding. Tiba-tiba rasa nak bertanding, rasa macam nak tolak sangat. Macam tengoklah aku apa kat sini. Sebab kalau saya ikutkan, kalau saya ni kasar lah, kalau saya ni kasar yang janji macam diorang, saya akan cakap je, kau baru setahun pun tak sampai kat sini. Event apa je kau join? Kalau nak banding dengan saya, kat saya lagi banyak. Lagi berderet event saya masuk. Jadi berdasarkan kisah awak ni, saya nampak yang awak ni betul-betul banyak memberi lah, memberi kerjasama dalam awak punya pasukan ni. Awak tak macam selfish, macam pentingkan diri awak sendiri lah. Awak fikir orang lain juga, awak nak memudahkan urusan orang lain. Saya boleh nampak tu. Jadi saya rasa macam awak ni stres hanya sebab dua orang tu. Sebab bagi saya, kalau media tak boleh upload benda tu, tak jadilah event tu. Jadi apa salahnya kita tolong? Lagipun saya dalam event saya memang suka tolong. Kalau sepanjang event memang saya akan membeluk kat sini. Sebab saya asyik ke sana ke sini. Tapi ini first time saya jumpa orang yang tak bagi saya tolong sebab diorang tak nak kerja diorang bertambah, walhal diorang tak buat kerja tu. Jadi Hana, saya amat terharu sebab awak dapat ceritakan semua ni untuk cerita saya hari ni. Jadi saya harap awak boleh berfikir pasal tadi tu yang
Talkshow motivation awak. Terima kasih ada sesi hari ini. Okay,